Guys, kita semua akan pergi ke tak apa. Bersama kita Ala Encik Hazim. Dia merupakan ketua rombongan ni. Tengah makan mango. Saya sebenarnya tak nak pergi tapi dipaksa. Saya geram. Kalau CN ada. Okey, hari ni perancangan kita semoga lancar. Kita akan pergi ke Port Dickson untuk lepak. Kedai runcit kalau nak air kat kedai runcit tu Azim ke mana tu? Beli je lah air tu. Ha? Beli je lah air botol. Jom aku tu mana? Sekarang ni nak pergi beli air mineral. Ni kerja kucing ni tak? Kucing ni kan? Air mineral. Janganlah kecam aku. Tahun ni aku tak balik Kedah. Okay guys, so itulah jadinya. Kita semua dah sampai di pantai ini. Tak nampak sebab cahaya kat sini tu. Pantai Sarjana ni first time aku pergi. Sebab sebelum ni apa, jap, tu kondo TMB ke? I think belakang tu kondo TMB punya banglo. So yang tu So I think lah kat belakang tu. Last time I have my bapak kan ada kat lah dulu, my ayah. And then kat sebelah sana ada the KFC. Kelihatan seorang tak tahu nak kata apa ni. Nak kata pondan tikang tak boleh. Aduh. Mana Zim? Sini lah. Kena nak lagi. Boleh. Ada kamera lah bodoh. Tu. Say hello to kamera. Nampak tak box? Aku risau. Tu belakang sudah kot. Belakang-belakang dia. Boleh ada tempat duduk semua. Kata nak main pasir. Dia buat nak belakang main pasir. Area belakang tu. Kan, kita letak je semua barang kita. Tak adalah foto nanti. Macam ni arang ni. Berapa ringgit arang ni? Wow, memang hebatlah awak. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Aneh. So sekarang kita akan menghidupkan api bagi tujuan excuse me, camera and me bagi tujuan untuk membuat BBQ. Jadi kita akan hidupkan api. Jadi tanpa membuangkan masa, kita start dengan kita punya upacara ritual. Tak adalah, gurau je. Nampak dia orang tengah bincang macam mana kita nak dapat. Okey. Okey, lepas tu nampak tu. Okey. Kita dah nampak dah. Boleh. Lepas tu ada kucing di situ. Miau. Miau. Duduk je lah atas kayu ni. Batu-batu boleh. Batu ni lah. Nak batu tak? Okey. Boleh beritahu nama awak siapa? Okay, nama saya Danny Lee. Kepala otak kau. Nama saya Muhammad Irfan. Tak payah nama panjang, nama biasa je. Okay, nama saya Ipan. Okey. Status? Status saya sekarang tengah pening. Okay. Boleh cerita kenapa awak pening? Okay, saya pening sebab tadi member saya bagi jalan macam bangang. Tengok member saya. Itu member. Aku nak buat Aku nak buat. Kamera kat dia dulu. Okey. Apa lagi? Saya pening sebab sekarang ni saya tengah fikir macam mana nak masak ni. Dia tak makan lagi. Ayam banyak lagi, takut api tak hidup begini. Siapa perayam bang? Bercerita lah siapa perayam. Yang perayam yang sekarang tengah pegang kamera. Agak ni je perayam sedap tak? Agak-agak secara rasminya guys, yang telah dimasukkan. So lepas ni kita akan cuba untuk cooking.
Kalau tak sedap, salah Dini. Sebab Dini yang pilih perencana. So korang kena pilih satu benda. Ada pengalaman weh, kenapa botak aku? So, hi guys, kita orang dah habis piknik, BBQ semua. Actually, I don't want to record much everything about how what we do anything semua sebab apa cakap sebab kita orang macam kesukakan masa and then last minute thing, and then I have no time to record because I have no tripod. So susah lah untuk macam nak record the scenery semua what I'm doing here right now. So I have like good quality time with them, with my housemate. So yeah, for you guys like untuk macam you know lah. So kalau korang ada opportunity untuk do this kind of thing with your friends, go ahead. For yourself, okay gak? One day I will do it for myself or do with someone I love. So yeah, see you guys next video. Bye guys. Anyway, ayam tu I perak sendiri Nanti I tunjuk video I perak ayam. Bye.